nak menceritakan kebenaran jadi sakit. Sebab dalam negara kita, tak ada semua nak mendengar tentang kebenaran. Orang nak dengar apa aku dapat je. Berarti kalau benda tu aku rugi walaupun benar, aku tak nak dengar. Benda tu kalau aku dapat, walaupun sumber dia mudarat, aku tetap nak. Ini pun adalah influencer tu. Saya tak nak sebut nama dia, menghormati dia jugalah. Tapi saya yakin korang semua pun tahu dia siapa lah kan. Semua benda nak dibodohkan. Tak tanya kenapa harga Sabah Sarawak minyak tak naik. Macam-macam lah jawapan dibagi. Tapi mostly ramai kena blok lah. Ramai yang kena blok bila tanya pasal Sabah Sarawak kenapa tak naik. Ada juga yang menjawab buka bumi Sarawak lah, kau tak faham lah. Bang, kita dah 4 kali naik minyak kat Semenanjung. Sabah Sarawak tak naik. Logik akal lah. Lepas tu bila kita ada yang counter, dia kata ni semua benda nak berpolitik. Yang main politik Anwar Ibrahim, semua orang tahu. Kalau Sabah Sarawak naik minyak, Ahli Parlimen Sabah Sarawak akan tarik sokongan. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi takkanlah seorang yang kata orang lama yang banyak membaca, kau tak faham. Takkan kau tak nampak? Sale ni naikkan di tempatan di Malaysia ni kerana penjualannya dalam pasaran haram. Sebab di Sabah dan Sarawak tak banyak nak diseluduk ke mana. Sabah nak seluduk ke mana? Seluduk ke Sarawak ke? Di Sarawak sikit je zon penyelundupan untuk masuk ke Kalbar. Permintaan dia tak tinggi. Tapi diesel yang digunakan di Malaysia, penyelundupan jalan laut dia besar. Diesel ni dia isi tangki, kemudian dia bawa ke laut jual. Kerana kedudukan diesel kita ni jauh lebih rendah daripada diesel yang ada pada harga jiran. Kita punya diesel ni tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, kita sentiasa menjerit, kata diesel naik harga. Tapi kita malas nak menjerit, kata kenapa nelayan yang dapat peruntukan, lori yang dapat peruntukan, orang yang dapat peruntukan, menggunakan peruntukan untuk tujuan menjualnya di pasaran atau diseludup di sempadan. Jadi kerana kawalan itulah, dia nak cover kawalan. Gini tu tuan-tuan, kita ambil gini dulu. Kawal dulu supaya permintaan ke atas diesel Malaysia tak ada. Matikan rantaian. Maksudnya, selagi diesel tu boleh jual, rantaian dia ada, pencari makan dia ada, dia seluduk dia. Sekarang kunci 3 bulan biar dia tak berniaga. Dan rantaian tu putus. Kerana dah tak ada cara nak jual kerana diesel kita dah tak ada permintaan kerana harga dia tinggi. Maka matikan rantaian penyelundupan dan matikan mereka daripada terus cek makan. Memang ada bleeding sikit untuk kita kerana harganya meningkat, tapi lagi teruk bleeding kerana diesel kita ni dijual di luar. Bila kita buat kad pengenalan Madani ni, kita dapat save lebih kurang 30%. Barulah kita tahu. Rupanya, oleh kerana dalam Lembah Kelang dan negara-negara yang lain ada banyak pendatang asing menggunakan minyak kita dengan harga yang sama. Sekarang kita kena pakai IC. Dapatlah kita kurangkan. Sebab tu sebelum kenaikan harga minyak, subsidi diesel yang kerajaan bagi pada kita 18 hingga 22 bilion. Kerajaan kata dia boleh turunkan 10 hingga 12 bilion. Itu dah almost separuh. Almost sepertiga daripada julat pembaziran kerana kita tak gunakan IC. Secara nasionalisnya, orang tak nak terima benda ni sebab rakyat Malaysia telah dibesarkan apa aku dapat dan apa aku tak dapat. Jadi rumit dalam kes-kes yang bila kita sebut tentang bagaimana nak melindungi negara, orang tak nak dengar. Sebab di Malaysia, budaya kita ni lebih Amerika daripada Amerika. Kita nak apa yang menguntungkan kita je. Rumitlah bagi sebuah kerajaan nak mengatur semua perkara yang kemudiannya menguntungkan kita semua. Tuan-tuan yang tinggal di Kelantan, tolonglah berlaku jujur. Tuan-tuan yang tinggal di Kedah, di Kelantan yang sepadan dengan Thailand, ataupun tuan-tuan tinggal di Kedah yang sepadan dengan Thailand. Ini bukanlah rahsia, perkara terbuka. Orang jual diesel pergi ke Thailand ni. Tuan-tuan yang memang tinggal berdekatan dan ada pengalaman jadi nelayan. Bukan nelayan jual, berarti orang salah gunakan di perairan. Bukan rahsia. Cerita diesel ni dibawa dalam perairan, dijual kepada bot-bot Thailand yang menggunakan diesel yang lebih besar kerana mereka menggunakan bot besar ke laut dalam. Jadi dia bukan perkara baru.